barang siapa amalannya melambatkannya, maka nasabnya tidak akan mempercepatkannya. Yakni amalan soleh dikurang, amalan buruk lebih, wal'iyadzubillah dan seumpamanya. Barang siapa amalannya tidak membantunya untuk masuk ke syurga, maka nasabnya tidak akan berguna sama sekali untuk mengubah nasibnya itu. Sekalipun nasab dia bagus, tinggi dan mulia. Seperti mana kalau nasab dia daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita lihat, ada yang memperbesar-besarkan hal tersebut untuk tujuan-tujuan tertentu. Atau barangkali nasab keturunan raja, golongan bangsawan, golongan kaya raya dan seumpamanya. Dikatakan nasabnya tidak akan membantu. Pada hari ini barangkali boleh jadi macam tu, betul. Contoh dia punya keputusan periksa dia misalnya, markah dia corot, tapi kerana nasab dia, kedudukan dia, wang dia yang ada, tak semena-mena mempercepatkannya untuk meletakkannya di hadapan barisan. Ini berlaku di dunia, tetapi di akhirat tidak ada hal seperti itu. Jadi peringatanlah terutamanya terhadap mereka yang mempergunakan dakwaan nasab keturunan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita tak nafikan memang mulia dan dihormati. Tinggal lagi pihak-pihak yang mempergunakan nasab keluarga Rasulullah untuk mendapat kedudukan ketika mana perbuatan dan ajaran yang mereka sampaikan menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering sahaja kita dapati dalam kalangan mereka ini, apa yang mereka ajarkan, amalan yang mereka ketengahkan, selawat-selawat yang mereka reka-rekakan menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru kita ingatkan, barang siapa amalannya melambatkannya, ketika mana amalannya kurang, ketika mana amalannya penuh dengan kecacatan dan kelemahan, ketika mana amalannya rosak, ketika mana tidak ikhlas, tidak ittiba', tidak menepati contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita katakan maka nasabnya tidak akan mempercepatkannya di hari akhirat kelak. Mereka tidak akan dikedepankan, mereka tidak akan ditinggikan kedudukan di akhirat nanti. Barangkali di dunia mereka dapat menipu dan memperdaya orang ramai, tetapi di akhirat sama sekali keadaan seperti itu tidak akan berlaku.